Kuasa ini kita kena tahu, bila kehilangan kuasa ni dia tak ada dah, dia tak boleh paksa. Ini sebagian orang, ini yang bermulanya sekularisme. Dan ramai orang dunia Islam sekarang kita tengok krisis sebab Mesir ni, Islamis di Mesir ni aliran apa? Nak buat Islam ke tak mau buat Islam? Sebab orang Islam pada umum pandangan mereka bila sebut sekular, mereka faham sekular ini macam mana yang ada di Turki, Kemal Atatürk. Sebenarnya itu bukan sekular yang dipahami dalam agenda barat apabila mereka mewujudkan revolusi Perancis. Sebab tu bila orang Islam, terutama ustaz-ustaz, bila mengajak sebut sekular ni, pada gambaran dia sekular ini musuh agama. Hakikatnya sekular bukan mesti musuh agama. Andaian menyatakan sekular musuh agama, andaian kerana menafsirkan sekular seperti yang dibuat oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi sekular yang bermula di Perancis bermaksud church no longer exercise direct authority over the affairs of state. Maksudnya church tak ada lagi kuasa direct untuk buat apa-apa tindakan terhadap urusan negara. Dan di sebalik itu, state pula bertanggungjawab to guarantee equal rights for all citizens, untuk memastikan hak yang sama untuk semua rakyat. Dan dia termasuk dalam situ ialah apa yang dia mesti buat, ialah dia kena to respect individual beliefs and religious practice. Dia kena hormat kepercayaan individu dan dia kena hormat praktik agama. Maksudnya bila buat negara sekular di Perancis, state pastikan kalau kau nak jadi Kristian, kau jadi Kristian ikut kau, kami tak kacau, tapi kau jangan paksa orang. Kau nak jadi Islam, kau jadilah. Tapi bila Mustafa Kemal Atatürk dia nak buat sekular di Turki, asalnya pemikiran sekular bermaksud separating religion and state, memisahkan agama dan negara. Tapi Kemal Atatürk bila dia buat sekular di Turki, dia buat placing religion under state control. Dia ambil agama letak di bawah kawalan negara. Itu berbeza. Jadi Kemal Atatürk buat sekular di Turki, dia buat macam mana? Pakai serban tak boleh, azan tak boleh dalam bahasa ni, yang tu tak boleh, orang nak semayang macam ni tak boleh, perhimpunan agama tak boleh, sekolah agama tak boleh. Ini Kemal Atatürk. Tapi Turki yang Perancis buat bukan macam tu. Dia pisahkan urusan agama kau punya hal, tapi kau jangan nak paksa orang lain. Dan kami respect apa yang kau percaya. Sebagai negara kami bagi hak kau, seperti mana Kristian dapat hak, Islam juga dapat hak. Idea itu telah memajukan barat, telah memajukan barat. Saya tidak sokong, sama ada sokong ataupun tidak, tetapi bukanlah sekular seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Bila sebut sekular, dia mesti anti-Islam, nak tekan Islam sebab dia sekular. Kalau yang tekan Islam tu bukan sekular. Itu bukan pahaman sekular. Sekular ialah pemberian hak kepada negara. Sebab itu orang pening, apa maksud Islam? Barat, orang dunia Islam faham sekular dengan maksud anti-Islam. Dunia barat faham kalau kuat Islam bermaksud anti-demokrasi. Itu yang berlaku sekarang. Sebab itu barat takut puak-puak Islam berkuasa kerana dia fikir anti-demokrasi. Itu pun tak betul. Siapa kata Islam anti-demokrasi? Yang Islam anti-demokrasi itu 3-4 kerat manusia yang tak pernah melihat sistem politiknya. Islam tidak anti-demokrasi dalam keadaan sekarang. Tidak ada alternatif yang lebih baik. Mereka yang mengkritik demokrasi, sebenarnya mereka itu dalam masa yang malang, dalam masa yang sama mereka membiarkan monarki. Arab Saudi, maka biarkan kontrol minyak, ambil satu keluarga semua, tak ada apa-apa, mereka tak komplain. Bila orang cakap pasal demokrasi, ulama-ulama aliran salafis madkhalis Saudi
mereka mula bercakap demokrasi bertentangan dengan Islam. Tapi mereka tak pernah bercakap tentang bagaimana monopoli satu keluarga terhadap kekayaan negara juga bertentangan dengan agama.